Satu langkah kecil mampu mengubah hidup anda. Cuba bayangkan kalau satu keputusan anda buat hari ini mampu mengubah kehidupan anda 5 tahun akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Othman Haji Sulaiman. Selamat datang ke Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Ramai kita menyangka perubahan besar mestilah bermula dengan langkah yang besar. Sebenarnya, tidak. Perubahan besar selalunya bermula dengan satu keputusan yang kecil. Keputusan untuk belajar, keputusan untuk mencuba, keputusan untuk tidak mudah putus asa. Hari ini, mungkin anda hanya membaca sebuah buku, menonton satu video yang memberi inspirasi, atau anda bertanya satu soalan. Nampak kecil, tapi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten mampu membawa perubahan yang besar. Jangan pandang rendah pada usaha yang kecil, kerana pokok yang besar juga bermula daripada sebiji benih. Jangan takut bila anda melangkah perlahan. Takutlah jika anda berhenti melangkah. Kalau perkongsian ini memberi inspirasi dan bermanfaat, jangan lupa follow untuk siri Bicara Rezeki 1 ke 2 minit setiap hari. Mulakan dengan langkah yang ada di depan anda. Perubahan tidak berlaku dalam satu hari. Tapi bila kita istiqomah sedikit demi sedikit, hasilnya akan kelihatan. Klik pautan di bio profil saya untuk maklumat lanjut dan panduan langkah pertama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan kita dan melimpahkan rezeki yang halal serta berkat. Ingat, rezeki bukan untuk ditunggu, tapi untuk diusahakan. Wassalam.